Kalau bos tengah nak cari satu kereta 2 pintu sport car, tak nak kereta konti, takut masalah banyak, maintenance tinggi. Okey, nak kereta Jepun tapi harga terlampau tinggi, bajet cuma ada 20 lebih saja. Okey, ini hari misteri recommend satu pun tahun baru sikit ni lah. Tahun 2012. Ni adalah Kia Forte Coupe 2.0 Auto. Kereta ni owner lama sudah design cantik-cantik dah. Sport rim pun sudah tukar, skirting sudah taruh, memang nampak sebiji sport car. Okey, ini hari cuma nak jual berapa? 21,800 saja. Ini juga boleh buat full loan Kalau buat full loan bayar 4 tahun lebih kurang 6,700 sajalah. Okey, sekarang misteri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat daripada owner ni tahun 2012. Ini adalah Kia Forte Coupe 2.0 Auto 2 pintu punya Okey, ini kereta boleh kata kaking lah, pasal cat semua cantik-cantik lagi. Engine, gearbox, suspension memang ada maintain, memang good lah. Tayar bunga 8 ke 90% tebal, memang kurang pakai lah. Owner cerita baru tukar tak lama punya. Sport rim pun nampak aftermarket punya, memang sesuai untuk ini 2 pintu punya kereta, nampak sporty dengan penuh lagi dia shining. Okey, skirting owner lama pun sudah tambah lah, nampak lebih garang lah ini kereta. Okey, ini warna putih bumbung sudah cat hitam, ada sunroof nampak ada sunroof lagi. Ini sunroof dia. Okey, tahun 2012 punya Kia Forte Coupe. Biasa dia orang jual 30 lebih lah. Market jual 30 lebih. Misteri ini hari nak jual harga termurah juga, 21,800 saja Okey, kereta ni cat semua boleh kata cantik lagi memang ada cara sikit lah dekat skirt tu, sikit-sikit saya tak berapa nampak tapi overall body semua lawa. Lampu kiri kanan depan belakang semua cantik-cantik lagi ni exhaust ada 4 empat ni pakai punya, bukan palsu punya, pakai punya Okey, tahun 2012 punya boleh buat full loan ni Kia Forte Coupe boleh buat full loan kalau buat full loan bulanan 5,600 sajalah, pun tak tinggi bayar 4 tahun ikat 4 tahun saja. Kia Forte Coupe ni nampak memang sporty dengan body dia lebih kurang dia panjang, dia memang panjang dengan luas. Panjang, dia tak kecil. Dia tak macam si Ajak, dia pendek sama dengan kecil. Ini tak ada ini nampak luas dengan besar lagi luas dengan panjang lagi. Okey, dalam interior leather seat semua original punya, elok lagi lah boleh kata. Dashboard dia memang design cantik semua ada tutun lagi, tutun 2 color pun okey, cantik lagi. Tapi pintu pun semua cantik Ini benang semua cantik lagi ini warna merah lah. Belakang seat tengok, belakang memang ada luas sikit dia tak macam si Ajak, dia memang kecil. Ni besar dengan luas sikit. Okey, tahun 2012 Kia Forte Coupe 2 pintu, kereta owner lama sudah design lawa-lawa, skirting ada, sport rim tukar aftermarket, nampak cantik. Kereta tiada kemalangan, free accident, tak ada banjir. Kereta condition engine, gearbox, suspension semua elok, aircon pun sejuk lagi. Harga 21,800 saja Buat full loan bulanan 400 lebih. Kalau bos minat cepat contact misteri. Setiap hari misteri akan post 2 video tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Follow misteri punya video, sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you for support.